Emas tidak sama dengan saham. Emas bukannya saham, bezanya sangat-sangat besar. Saham boleh untung besar, tetapi risikonya pun tetap besar sampai boleh jatuh kepada kosong. Emas selama ribuan tahun nilainya tidak pernah menjadi kosong. Ada yang rugi sebab tunggu harga emas rendah baru ingin beli. Akhirnya emas tidak bertambah, duit pula habis. Strategi penyimpan emas mudah sahaja. Beli secara konsisten setiap bulan ikut bajet anda. Jangan tunggu harga hari ini lebih murah daripada harga masa hadapan. Fokus kepada tambah gram bukan kepada harga yang tertentu. Ingat, saham untuk pelaburan, emas untuk simpanan. Jangan keliru, simpan emas, tenang masa hadapan. Emas bukannya saham, saham ada risiko untuk lingkup, tetapi emas terbukti kalis inflasi dan kekal bernilai ribuan tahun. Fokus kepada simpanan bukan kepada kejar harga. Untuk bimbingan tabungan emas, hubungi saya untuk bimbingan. Like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.